tak ada anak perempuan mesti ada anak perempuan, yang tak ada anak lelaki mesti ada anak lelaki kan. Yang dah ada dua-dua mesti tak kisah, nak mana-mana pun okey asalkan sihat. Yang tak ada anak pun tak ada masalah, nak mana-mana asalkan okey. Okey, buat korang yang sedang menanti cahaya mata, mungkin korang anak dah setahun lebih, 2 tahun kan, korang nak try anak yang kedua, usia pun makin meningkat, korang tak tahu nak buat macam mana. Dapatkan susu formula ni. So ada 2 susu formula, susu protein mama tubi untuk isteri dan susu protein papa tubi ni untuk suami. Ni untuk isteri dan suami yang sedang berjuang. Bila korang minum susu ni setiap hari, lepas tu korang jangan lupa dapatkan consultation daripada konsultan Protili. Yang tu kita bagi percuma saja. Dia dah beli je cakap-cakap. Terus message kita bagi tahu kita dah beli susu ni macam mana. So kita akan bagi tahu awak lah macam nak buat untuk pastikan awak tak termiss dengan waktu subuh. Kalau kita termiss, sayanglah sebab perempuan tu 1 bulan 1 kali je telur tu keluar. So kalau kita tak satukan mereka pada waktu itu, so dia tak jadi. Dia kena tunggu bulan depan.